Okey, pada rider-rider yang nak ride santai, enjoy, tak nak pening-pening main kelas, motor ni memang sesuai. Bersama saya, Fazli, Sesmen Kacak. Hari ini saya nak intro Honda SCDV 750. Motor ni stok agak panas. Pada biker-bikers yang dah tunggu lama stok, 2 tahun, setahun tak dapat lagi, boleh datang ke kami. Kami ready stock, ada 4 unit. 2022 ada 2 unit, 2023 kita ada 2 unit. Honda SCDV 750 ni datang dengan kapasiti 745cc, 8 valve parallel twin engine, menghasilkan horsepower 57, torque 69 Nm. Okey, pada rider-rider yang nak ride santai, enjoy, tak nak pening-pening main kelas, motor ni memang sesuai. Dia pakai dual clutch transmission. Motor ni kapasiti fuel tank 13 liter. Yang best motor ni, dia ada luggage bawah ni. Cukup untuk satu helmet full face, no problem. Brake depan, belakang kita pakai Nissin. Okay, for depan pakai 41mm, telescopic preload. Boleh adjust lah dia punya suspension. Belakang dia pakai monoshock damper. Okay, Honda SCDV ni dia pakai keyless, TFT meter, dan untuk riding dia ada 4 mode: sport, standard, rain dengan gravel. Pada peminat-peminat SCDV ni yang masih mencari masa CCTV, yang masih menanti stok, tak dapat lagi, boleh datang ke kami di Zaman Motor Selibin Ipoh. Jangan lupa juga follow, like and share. Ingat motor, ingat zaman.